apabila Nurul Izzah bertanding, semua orang tahu bahawa itu mendapat restu daripada Presiden Parti yang juga Perdana Menteri. Bila restu Perdana Menteri untuk anak dia bertanding mencabar timbalan Presiden, isyaratnya itu cukup jelas bahawa Presiden Parti yang juga Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan saya sebagai timbalan Presiden yang juga Menteri Ekonomi. Jadi bila mesej itu jelas, dia akan diterjemahkan di dalam kerajaan bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan timbalannya di dalam parti yang juga Menteri Ekonomi. Dan bila pula kita tengok keputusan pemilihan, terutamanya keputusannya yang mana badan tanpa kepala dan yang kena potong kepala ini ialah semua yang dilihat rapat dengan saya. Dia memberi gambaran kepada kerajaan, penjawat awam, menteri-menteri lain, kementerian, bahawa sebenarnya saya dan juga pasukan saya telah ditolak oleh parti. Jadi bila you sudah hilang kepercayaan, isyaratnya you sudah hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri, kemudian you hilang mandat daripada parti. Jadi kalau tiba-tiba you nak terus melakukan perubahan besar yang memerlukan sokongan dan juga support daripada kementerian-kementerian lain dan pejabat awam, kalau you jadi menteri lain, dia kata, buat apa aku nak goncang, aku susah payah semua ni. Sebab sebenarnya Perdana Menteri dah hilang keyakinan dengan dia. So, what for? Jadi akhirnya, kalau saya kekal, saya akan jadi lame duck minister. Dan sebagai menteri yang dilihat sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri sendiri, daripada parti dia sendiri, kalau saya terus nak buat kerja yang bagi saya ada kesan kepada negara, dia akan mengheret kementerian saya. Kerana penjawat awam di dalam kementerian saya kena buat macam-macam, buat susah payah sampai ditolak. Jadi, kecualilah aku nak jadi menteri pasu bunga yang masuk clock in, clock out, hanya makan gaji buta tapi tak ada kesan. Dan that's not me. Dan juga sebenarnya saya juga kena fikir tentang fungsi dan peranan Kementerian Ekonomi itu supaya tidak terheret di dalam perkara ini. Jadi yang ini saya ingat dia agak berbeza lah di antara syarikat swasta dengan kerajaan. Kerana kerajaan ini dia memerlukan legitimasi untuk kita melakukan perubahan. Jadi kalau mesej itu sudah jelas, isyarat itu jelas bahawa Presiden Parti dan juga Perdana Menteri